Hello guys, selamat datang ke channel Fahim Yusof. Nama aku Fahim Yusof, obviously. So hari ni kita akan cakap pasal credit card. Specifically kita akan cakap pasal credit card yang terbaik kau boleh ada untuk tahun 2025. Walaupun kau tak pernah sentuh credit card sebelum ni. So it's very beginner friendly. And aku tahu untuk apply kad kredit pertama kau dia agak scary sebab ada beratus-ratus kad dekat luar sana. Kau tak tahu mana yang paling berbala. Orang tu cakap ni, orang ni cakap tu. Dia agak confusing untuk kau research sendiri juga. So sebab tu, nak mudahkan kerja kau, aku compilekan 3 kad yang aku rasa paling terbaik dan mudah untuk kau guna dalam video hari ni. Dan aku akan senaraikan juga dia orang punya benefit, pros dan juga cons dan cara untuk guna kad ni secara realistik. Okay? So aku tak suka panjangkan video aku. Jom kita tengok kad pertama dalam senarai hari ni, which is Affin Bank Duo Visa Cashback. So kad ni actually adalah kad favourite terbaru aku kalau aku nak recommend kad kepada orang yang baru mula nak belajar lah. Sebabnya simple saja, dia ada annual fee yang percuma untuk 3 tahun pertama. Tapi lepas 3 tahun pun kalau kau nak annual fee yang percuma, kau cuma perlu swipe 12 kali saja dekat mana-mana kedai dan dia orang akan wavekan annual fee ni dekat kad kau. So basically perfect untuk orang yang baru mula nak belajar dan orang yang benci bayar annual fee. Tapi sebab kenapa aku masukkan kad ni dalam senarai hari ni, bukan sebab dia bagi annual fee yang percuma ni, tapi lebih kepada betapa senangnya kad ni dapat bagi kau cashback walaupun kau ni sejenis orang yang low effort. Kad ni terus terang aku cakap, dia basic nak mampus. Tapi sebasic-basic kad ni pun dia boleh bagi 3% cashback untuk any amount yang kau spend di 3 kategori yang berbeza. Contohnya macam online spending, top up e-wallet dan juga auto pay. Tapi kat sini dia bahagikan kepada 2 tier yang berbeza lah. Kalau kau spend RM3,000 dan ke atas untuk bulan lepas, cashback maksimum yang kau boleh dapat untuk bulan ni kau akan dapat RM50. Tapi kalau kau spend bawah RM3,000, kau cuma boleh dapat maksimum RM30 saja cashback untuk bulan ni. Tapi come on lah kan, siapa je yang spend RM3,000 sebulan dekat credit card pertama dia? Kau sepatutnya boleh expect dapat RM30 cashback sajalah instead of RM50. So untuk kau dapat cashback ni, kau cuma perlu spend RM1,000 saja sebulan dekat 3 tempat saja. Tempat yang pertama kau cuma kena spend adalah di Touch and Go, yang mana kau kena top up RM750. And aku tahu dia bunyi macam banyak tapi sebenarnya tak banyak sangat pun. Sebab bila kau top up Touch and Go ni, kau boleh guna duit dalam Touch and Go tu untuk perbelanjaan lain kau lah. Contohnya macam minyak, makanan, tol parking. Sebab Touch and Go ada QR meh. So of course kau boleh guna dekat Touch and Go untuk belanja kau juga. So basically tu cuma duit yang kau alih sajalah. So lepas kau top up dekat Touch and Go ni, sepatutnya cashback yang kau dapat adalah sebanyak RM22.50. Tapi sebab Touch and Go ni dia kenakan fee 1% untuk top up kad kredit, kau cuma akan dapat RM15 sajalah cashback. Untuk 2 lagi tempat pula, which is ada balance lagi RM250, aku akan satukan dalam kategori which is kategori auto pay lah. Dan dekat auto pay ni basically dia macam auto billing saja untuk sebarang bill yang kau ada. Contohnya untuk 2 tempat aku akan pilih time internet dan juga medical card lah. So aku akan buat auto pay guna credit card dekat situ. So aku akan dapat lagi remaining balance untuk cashback tu. So all in all, cashback total yang aku dapat lepas tolak fee apa semua adalah RM22.50 sebulan atau RM270 setahun. Very low effort untuk duit free yang kau dapat. And aku rasa tu amount yang agak banyak kalau nak compare dengan kau guna debit card yang bagi kau RM0 setahun. Ok, untuk kad kedua pula kita ada Maybank 2 card. Tapi specifically aku nak cakap pasal kad Amex atau American Express dekat sini sebab dia je yang bagi cashback. Ok, kad ni aku rasa dia macam special sikit sebab dia bagi cashback tapi tak ada spending kategori. Ok, apa yang dia ada actually adalah spending not kategori, yang mana kau tak boleh spend dalam kategori ni kalau kau nak cashback. Contohnya dekat sini dia ada bayar saman, bayar cukai, bayar servis kerajaan dan juga bayar bil utility macam bil elektrik atau bil air. So maknanya selain daripada kategori yang dia tunjuk dekat sini, kau boleh spend dekat mana-mana tempat pun dan dapat cashback. Tapi yang bestnya lagi pasal kad ni, macam Maybank card yang lain juga, dia tak ada sebarang annual fee
dan juga minimum spending amount. Memang awesome. Tapi what's the cash? Okay, cash je dekat sini kau cuma dapat 5% cashback dengan maksimum RM50 sebulan kalau kau spend pada waktu weekend, Sabtu dan Ahad sahaja. Untuk weekday pula, kalau kau belanja guna kad ni, kau tak akan dapat cashback, tapi kau akan dapat Maybank Treats Point. Dan Maybank Treats Point ni, kau akan dapat 5 Maybank Treats Point per RM1 yang kau belanja. Bunyi macam best, bunyi macam berbaloi, tapi kalau kau tanya aku bernilai ke tak Maybank Treats Point ni, aku akan cakap dia bernilai lebih sikit je daripada debu atas peti sejuk aku. Aku bergurau by the way, okay? Completely useless benda ni. Sebab kau tengok dekat sini, kau nak tebus Barbie Princess punya toaster, kau kena spend RM11,600 pada hari bekerja. RM11,600 kau kena spend untuk toaster. Memang tak lah bro. And satu lagi cons pasal kad ni, dia adalah kad American Express. So macam kita tahu, kad American Express tak diterima banyak sangat dekat kedai-kedai nak compare dengan Visa punya kad ataupun Mastercard. Tapi kalau aku nak cakap based on pengalaman aku, untuk Klang Valley kau tak perlu risau sebab kebanyakan kedai-kedai besar dia memang terima American Express. Even untuk petrol-petrol pun kebanyakannya memang terima American Express. Tapi kalau kita pergi kat luar Klang Valley, kalau kita pergi dekat kafe-kafe kecil yang tak ada nama sangat tu, kalau kau bayar pakai kad, kemungkinan besar dia tak akan terima lah, about 50-50 juga. So untuk luar daripada Klang Valley, aku tak boleh cakap sangat, tapi untuk Klang Valley kau tak perlu risau bila nak pakai kad American Express. Okay, persoalan yang pentingnya dekat sini, macam mana kau nak try and dapatkan maximum cashback untuk kad Maybank 2 Amex ni. Okay, simply senang saja sebenarnya. Kau cuma perlu spend RM1,000 pada weekend sebulan. So about RM250 per weekend. Aku rasa mostly orang boleh capai benda ni dengan hanya belanja untuk petrol, beli barang dapur ataupun belanja partner makan dekat kedai-kedai mahal. Okay, kau boleh dapat cashback ni dengan sangat-sangat senang. Tapi yang susahnya dekat sini adalah untuk kau tahan sabar kau, disiplinkan diri kau untuk tak spend pada weekday guna kad ni, and instead tunggu sampai waktu weekend baru spend. Aku rasa tu paling challenging dekat sini, bukan minimum amount yang kau kena spend. Okay, tapi bagi aku senang sangat sebab untuk kad ketiga yang aku akan cerita nanti, dia pun ada restriction yang sama. Okay, so jom kita bergerak ke kad yang ketiga pula, which is Hon Leong Bank Wise Visa Gold. Okay, untuk kad ni aku bercakap dia special sikit sebab aku sendiri dah pakai kad ni lebih 3 tahun sejak daripada zaman aku study lagi. So aku dah dapat beratus-ratus ringgit dalam bentuk cashback, dan aku bercerita segala benda pasal kad ni berdasarkan pengalaman aku sendiri. Tapi recently Hon Leong Bank buat major overhaul dekat kad ni, and ada beberapa update baru yang agak menyusahkan lah. Tapi dia still boleh jadi kad yang terbaik untuk kau dapat cashback dan juga kad yang best sebagai kad pertama kau. Okay, so kad ni dia boleh cakap adalah sebagai satu kad yang all rounder. Dia boleh cover most expense yang kau ada dalam hidup kau. Contohnya macam petrol, pergi makan dekat luar, beli barang dapur, dan juga beli barang secara online. Okay, kalau kau buat 4 benda ni, basically kad ni adalah kad yang sesuai untuk kau. Dan amount cashback yang kau boleh dapat bila kau completekan untuk 4 kategori ni adalah sebanyak RM65 sebulan, atau lebih dalam RM700 juga setahun. Agak banyak. Tapi kad ni of course dia ada cons dia sendirilah, which is kau kena bayar RM98 annual fee sebulan. Dua lagi kad tadi aku cakap tak ada annual fee langsung, tapi kad ni ada. Tapi cons ni tak penting sangat kalau nak compare dengan dua lagi cons, yang mana cons yang penting untuk kau dapatkan maximum cashback. Yang pertamanya adalah kau kena spend pada waktu weekend saja, sebab waktu weekend saja dia akan bagi percentage yang tinggi untuk cashback. Untuk hari weekday, hari bekerja, dia bagi 0.2% saja. So tak berbaloi langsung lah kalau kau nak spend pada weekday. Yang kedua pula, kau kena spend minimum RM1,000 kalau kau nak dapat maximum amount of cashback. Okay, so penting untuk kau spend pada waktu weekend dan juga atas daripada RM1,000 kalau kau nak guna kad ni. Kalau kau tak nak buat dua benda ni, kau tak perlu ambil kad ni. Jujur aku cakap macam tu. Tapi kan, walaupun dia macam ketat sikit dekat dia punya restriction, aku still boleh cakap kad ni kad yang berbaloi untuk kau jadikan sebagai kad pertama kau, simply sebab dia boleh bagi cashback dengan sangat-sangat senang. Okay, first kali apa yang kau nak buat adalah kau cuma perlu spend
ikut apa yang kau dah biasa spend. Okay, contohnya dekat sini aku ambil base daripada perbelanjaan aku sendirilah. Okay, dekat sini dia nak spend dekat makan luar, dining, aku kena spend dalam RM130. Easily aku boleh capai benda tu setiap weekend, tak ada masalah. Belanjaan aku untuk dining sebulan lebih daripada RM130. So tick off satu dekat situ. Untuk petrol dan juga untuk barang dapur pun sama, aku akan spend lebih daripada RM150 sebulan. So aku easily akan dapat maximum cashback untuk dua kategori ni juga. Yang payahnya dekat sini sebenarnya adalah kategori online spending lah, sebab dia dah jadikan peratus online spending ni kepada 1% cashback saja daripada 8% dulu. Ok, 1% cashback ni tak signifikan sangat, sebabnya kau kena spend RM1,500 sebulan untuk kau dapat RM15 saja. Bagi aku sangat-sangat tak berbaloi. Walaupun dia ada e-wallet top up dekat sini, tapi sebab e-wallet kebiasaannya dia akan charge 1% balik untuk fee bila kau top up pakai credit card, dia basically akan cancel out each other cashback ni. Contohnya macam aku top up RM500 dekat Touch and Go, aku basically akan dapat RM5 cashback kan. Tapi sebab dia ada fee transaction 1%, aku kena bayar fee RM5. So RM5 cashback, RM5 fee, cancel each other out. So unless aku ada something aku nak beli online pada bulan tu dekat Shopee atau Lazada, barulah aku dapat cashback. Tapi kalau aku tak ada barang aku nak beli, aku cuma top up e-wallet saja, aku tak akan dapat sebarang cashback daripada kategori online spending ni. So instead, apa yang aku buat bila aku tak ada barang nak beli, aku cuma top up e-wallet saja untuk cukupkan minimum spending RM1,000 saja. Walaupun aku tak ada cashback, at least aku dapat capai minimum spending untuk cukupkan syarat dapat maximum rewards untuk lagi 3 kategori. Tu pun dah cukup berbaloi bagi aku. So total cashback yang aku dapat lepas tolak annual management fee, okay, aku akan dapat RM41.80 cashback sahaja sebulan. Tapi kalau kita darabkan per tahun, kita akan dapat RM480 setahun duit free, which is quite cool lah. Ok guys, aku rasa itu je lah kot untuk 3 credit card yang paling terbaik untuk kau ada di tahun 2025. Tak kira sama ada kau dah pernah guna credit card sebelum ni ataupun ni first time kau apply untuk credit card. And aku ada sediakan juga satu table dekat bawah yang dah summarize semua benda yang aku cakap dalam video ni hari ni. And jangan lupa juga untuk check out video aku yang lain pasal credit card, terutamanya video macam mana nak bayar credit card dengan betul supaya dia tak deduct sito score kau. Okay? Ni akan bantu kau bila kau nak buat loan nanti. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like video ni kalau video ni membantu kau. And thank you for watching. I'll see you in the next video.